Tuan, saya nak tanya dalam video intro, apa maksud ayat tidak sah kerasulan Nabi? Nabi ni Nabi Bani Israel. Kalau tidak ada hubungan dengan Nusantara. Jawapan dia dalam episod Kota Tua seri 2. Tetapi, apa yang dimaksudkan tidak sah tu ialah mereka ni, tiap-tiap Nabi bangsa mereka ni perlu melalui satu proses yang dinamakan anointing process sebelum jadi Nabi. Kan? Dan untuk buat anointing process ni, dia memerlukan mereka ni mengadakan satu bentuk hubungan dengan Nusantara. Hubungan tu macam mana? Hubungan tu macam mana? Kita akan terang nanti dalam tu. InsyaAllah. Kan? Dan mungkin kita akan terang dalam siri-siri live. Bersubscribe nanti. Kita akan terang. Dan mungkin daripada itu kita akan pecahkan sikit-sikit episod. Kita keluarkan untuk tonton secara free dan sebagainya. Itu sangat penting. Tidak sah tau. Nabi-Nabi Bani Israel ni, kan? Bani tu, sebut-sebut lagi kalau ni kena potong pula kan. Macam-macam. Saya ni sebenarnya, ini TikTok keberapa saya tak tahu lah. TikTok saya selama ni asyik padam je kan. Tapi tak apalah kan. Nabi Bani Israel tak sah menjadi Nabi tanpa ada apa-apa hubungan dengan kita. Percaya tak? Power tak power kita ni kan. Power tak power, dia orang kena buat hubungan dengan sini. Nabi dia orang yang paling power. Kan? Nabi dia orang yang paling power, yang paling hebat dalam sejarah mereka. Yang Quran sendiri iktiraf Nabi tu yang memiliki kekayaan paling kuat, paling tinggi dan sebagainya. Itu pun ada hubungan dengan sini. Dan hubungan ni bukan setakat kita cakap, orang kata, oh kita ada hubungan. Ini kali ni kita bagi bukti terus. Kita bagi bukti terus yang benda tu ada kat sini. Kan? Kita tak main cakap-cakap yang kita cakap, oh macam ni, kita dengar cerita tu, kita dengar orang cakap tu. Kita punya dokumentari ni, 4 tahun kita duduk, 20 tahun kita buat study, kita bagi bukti terus. Bukti untuk menunjukkan benda tu ada. Tak main cakap-cakap, kita bagi bukti. Bukti, biar bukti tu yang bercakap. Dan kalau siapa yang nak petikai, cakap dengan bukti tu. Kan? Saya bang bukti tu nanti.